hari ini bersama kami Pandu Base. Kita nak tengok kereta yang bakal keluar tak lama lagi. Jeko JX didatangkan dua varian iaitu 2WD dan AWD. Untuk 2WD hanya ada 5-seater dan untuk AWD datang dengan 6-seater. Desain dia nampak abah-abah sikit tapi lawa dan grey dia seakan-akan BMW. Apa pendapat korang? Cuba komen sikit. Enjin yang digunakan 2.0 liter turbo petrol dengan kuasa 245 horsepower dan 385 Nm torque. Top speed dia pula ialah 200 km per jam. Untuk bahagian boot ada ruang dalam 200 liter sehingga 738 liter. Ini pula bahagian dalam Jeko JX all-wheel drive memang super premium and nampak sangat-sangat eksklusif. Dalam dia juga didatangkan dengan built-in dashcam, so tak perlu susah-susah dah nak pasang sendiri dekat kedai. Dari segi ruang interior pula, ruang dia agak kecil daripada Jeko J7 tetapi dia ada massage function untuk front and second row plus aircon vent setiap row. Dan yang menarik juga ada sunshade yang tersedia. Ada 14 speaker Sony dalam kereta ni. Harga untuk Jeko JX AWD bermula dalam RM220,000 manakala untuk 2WD pula ialah RM195,000. Jadi korang rasa mana lebih berbaloi? Cuba komen.